Jom kita selami beberapa kisah benar yang agak menyeramkan. Semua ni pengalaman peribadi orang di jalan-jalan raya Sabah yang sunyi. Anggap je macam kita tengah lepak santai dengan kawan bercerita. Perasaan seram tu lah. Perasaan macam ada sesuatu yang perhatikan kita kan. Hari ni kita akan rungkai perasaan tu melalui beberapa cerita yang terus terang memang luar biasa. Jom kita mulakan. Okey, kisah pertama kita ni berlaku dekat Bukit Melingsung. Satu malam tu, satu pemanduan yang sepatutnya biasa-biasa je, tiba-tiba bertukar jadi satu pengalaman yang takkan dilupakan. Cuba bayangkan waktu tu tahun 2003. Jam dah pukul 4 pagi. Jalan raya memang sunyi sepi, gelap. Cuma ada cahaya dari spotlight Toyota Hilux ni yang membelah kegelapan malam. Tiba-tiba, dari jauh nampak macam ada satu lembaga tengah melambai, macam nak tahan kereta. Jadi, driver ni pun fikir baiklah kan. Mesti ada orang perlukan bantuan. Dia pun perlahankan kereta sampaikan kawan dia yang tengah tidur kat sebelah tu pun terjaga. Tapi, bila kereta makin dekat, baru perasan ada benda yang pelik gila. Lembaga tu memang pakai jubah hitam dengan hood, tapi lengan jubah tu panjang sampai tak nampak tangan langsung. Dan yang paling seram, bila disuluh, mukanya kosong. Hitam legam, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Apa lagi, driver tu terus tekan minyak rapat ke lantai. Laju-laju dia belah dari situ. Sambil memecut tu, baru dia cerita kat kawan dia yang masih mamai tu, tadi tu, benda tu tak ada muka. Okey, kalau tadi gangguan visual yang kita nampak dengan mata, kisah yang seterusnya ni lain pula. Gangguan didatang dari apa yang kita dengar. 2 tahun kemudian, dalam tahun 2005, pencerita kita ni jadi penumpang pula. Dalam pukul 11 malam, dekat area Bunda Tuhan, dia buka tingkap sikit nak merokok. Dan masa itulah, benda pelik jadi lagi. Mula-mula, dia dengar sayup-sayup je bunyi perempuan mengilai. Makin lama, bunyi tu makin kuat, makin dekat. Sampailah bunyi tu rasa macam betul-betul ada ke atas bumbung kereta dorang. Terus ditutup tingkap, tapi bunyi tu tak hilang pun. Sepupu dia yang tengah memandu tu pun dah start panik. Dia cakap, ni macam suara Pontianak ni. Entah-entah dia tengah terbang ikut kita. Terus dia pecut kereta tu dengan harapan dapat tinggalkan bunyi tu kat belakang. Tapi kan, yang menariknya, suara mengilai tu ikut je dorang. Sampailah dorang nampak cahaya lampu dari sebuah kampung kat depan. Bila dah dekat dengan kampung tu, baru bunyi tu perlahan-lahan hilang. Seolah-olah benda tu tak berani ikut ke tempat yang terang dan ada orang. Cerita ketiga ni pula bukan pasal lembaga atau suara, tapi pasal sebuah mesin, sebuah kereta yang tiba-tiba macam ada akal sendiri. Kali ni, dia tengah pandu kereta Proton Wira yang baru sangat, baru 2 bulan pakai. Dia bawa kawan-kawan dia dari Semenanjung, lalu satu jalan yang sunyi menuju ke Ranau. Cuba bayangkan, tengah syok-syok naik bukit, kereta baru pula tu, tiba-tiba enjin jadi berat. Dan terus mati. Senyap sunyi tengah-tengah jalan gelap. Dah cuba start banyak kali, tak hidup-hidup. Akhirnya, dorang semua dalam kereta tu pun baca-baca doa. Dan yang ajaibnya, lepas je berdoa, cuba start, enjin terus hidup macam tak ada apa-apa masalah. Pelik kan? Okey, sekarang kita sampai ke cerita penampakan yang paling jelas, paling detail. Ia berlaku dekat satu kawasan di Kinar Road yang orang kata dulu tapak Istana Lama. Masa tu tahun 2007. Lebih kurang pukul 10.30 malam. Hujan renyai-renyai. Dia tengah drive slow-slow dengan abang dia, bila tiba-tiba mata dia ternampak sesuatu kat tepi jalan. Benda tu, saiz dia lagi besar dari manusia biasa. Berbulu warna coklat kemerahan dan tengah duduk mencangkung, tapi cara cangkung dia pelik. Lutut dia lagi tinggi dari kepala. Telinga dia panjang dan tajam. Dan ia membelakangi jalan raya. Dia pun tanya abang dia, nak berhenti ke? Abang dia terus jawab, kau gila? Memang tak cari pasal lah kan nak berhenti. Jadi dorang pun teruskan je perjalanan. Tapi, masa kereta lalu betul-betul sebelah benda tu, dorang sempat toleh. Dan dorang nampak muka benda tu macam anjing. Dengan lidah yang terjelik keluar, panjang sangat. Imej tu memang lekat dalam kepala sampai sekarang. Okey, untuk yang terakhir ni, ia bukan satu peristiwa spesifik. Ia lebih kepada satu perasaan yang tak boleh nak dijelaskan. Perasaan yang menghantui. Pecerita kita cakap ada satu jalan ni, Jalan Tenom Sipitang. Jalan ni memang sunyi, tak ada kampung langsung di kiri dan kanan. Dan dia cakap, aura jalan ni memang lain macam. Sangat-sangat tak selesa. Dia mengaku, walaupun tak pernah nampak apa-apa yang pelik kat situ, tapi setiap kali lalu, dia rasa macam ada berpasang-pasang mata tengah perhatikan dia. Sepanjang jalan tu. Perasaan diperhatikan ni kadang-kadang lagi seram dari ternampak sesuatu kan.
Jadi, persoalannya, semua ni hanya mainan perasaan ke imajinasi kita bila berada di tempat sunyi atau memang betul ada sesuatu yang memerhati di jalan-jalan yang sunyi itu? Mungkin jawapannya tak penting. Yang pasti, cerita-cerita ni mengingatkan kita jalan raya yang kita lalui setiap hari mungkin ada cerita dia yang tersendiri. Jadi lain kali bila anda memandu seorang diri waktu malam, ingatlah, mungkin anda tak betul-betul bersendirian.